One UI 7 dah boleh mula digunakan di dalam peranti Samsung. Macam tak. Kepada pengguna-pengguna Samsung, terutama untuk S series dan Z series, korang dah boleh mula update. Tapi ada juga yang kata S24 punya series ada isu lepas update One UI 7. Betul ke? Aku pun tak pasti, tapi aku ada baca dalam forum, aku ada check dalam chat GPT apa semua. Katanya One UI 7 ni ada isu untuk unlock selepas update, terutama untuk geng-geng S24. Aku tak pasti. Kalau kata korang dah ada update, cuba korang komen sikit macam mana. Untuk A series dan M series pun ada update juga, tetapi bukan pada bulan 4 lah kalau ikutkan. Dia kata dia akan ada update semasa ke semasa daripada bulan 5 sehingga bulan 6. Jadi kepada pengguna-pengguna Samsung yang menggunakan A series, untuk yang A55 ke A25 ke, itu adalah antara smartphone-smartphone yang akan support dengan One UI 7 lah. Dekat sini aku ada sertakan senarai smartphone-smartphone daripada Samsung yang support One UI 7. So kalau kata korang punya senarai phone tu ada dalam senarai ni, korang boleh update lah nanti di bulan 5 ke bulan 6. Tapi dia akan ada update dari semasa ke semasa. Tapi untuk yang geng-geng S series, Z series, dah boleh update lah, sebab dia dah ada masuk. Cuma yang S24 tu kena tengok-tengok dulu dalam forum ke ataupun online ke, cuba check dulu betul ke ada isu berkenaan dengan S24 punya unlock tu. Dia tak boleh nak unlock lepas update One UI 7. So kalau korang ada isu tu, cuba korang komen. Aku nak tahu berapa ramai yang dah update tapi ada isu.